guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Hey there, running down to the riptide, taken away to the dark side. Okay. Soalan pertama, adakah kemudahan yang disediakan di tapak perkhemahan seperti tandas, punca air dan tempat memasak memuaskan dan memudahkan urusan? First for all, tempat ni memang komplit lah. Toilet bersih, cantik, macam hotel. Kalau kau dah mandi, kau tak nak keluar. Macam tempat masak pula, dia environment dia tak ada spesifik. Tempat masak ada tempat pondok ke apa tak. Kau masak di bawah langit yang biru. Lepas tu dia punya kemudahan dia lengkap, ada surau, ada kolam mandi, tapak dia pun private, dia tak campur dengan orang, parking yang luas. Okey lah, not bad. Soalan kedua, antara semua aktiviti yang telah dijalankan seperti ATV, kolam renang atau BBQ, yang manakah paling menarik dan mengapa? Ketiga-tiga aktiviti tu memang menarik lah. Tapi bagi saya BBQ ni kita boleh buat dekat mana je yang kita nak. Kita boleh set up asalkan benda tu selamat. And then dekat dengan kemah boleh. Dia ada sediakan tempat BBQ di bawah wakaf pun ada, menghadap laut. So ikutlah. Tapi BBQ bagi saya satu aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim dan kerjasama antara keluarga ke, rakan ke, kumpulan ke. So tu bagi saya BBQ lah yang best lah. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sama-sama. ID City Empowering community, driving tourism with AI. Woo!